الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sesekali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Marilah sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mentaati segala titah perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Sesungguhnya semulia-mulia insan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang bertakwa kepadanya. Saudaraku sidang Jumaat yang dikasihi, tahun ke-10 kenabian adalah merupakan tahun yang penuh ujian yang berat buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah berakhirnya peristiwa umat Islam dikenakan sekatan atau pemboikotan oleh musyrikin Mekah selama hampir 3 tahun, yang menyebabkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat hampir kebuluran. Baginda diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kematian Abu Talib dan juga dengan kewafatan isteri tercinta Sayyidatina Khadijah bintul Khuwailid radhiyallahu an. Kehilangan dua insan ini amat memberi kesan yang mendalam terhadap diri baginda Rasulullah, sehinggakan tahun ke-10 ini disebut sebagai tahun kesedihan. Di saat baginda amat memerlukan seseorang untuk memberikan semangat dan kekuatan dalam perjuangan baginda, di saat itulah juga Allah mengambil isteri tercinta Sayyidatina Khadijah dan bapa saudara baginda Abu Talib yang sangat kuat mempertahankan perjuangan baginda. Kata ulama, salah satu hikmahnya adalah untuk mengajar kepada kita semua bahawa sebaik-baik tempat untuk kita mengadu dan bergantung hidup adalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukannya kepada sesama manusia. Saudaraku sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, kesedihan dari kehilangan insan tercinta sama sekali tidak menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabaikan tugas utama baginda, yaitu terus berdakwah dan menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Misi dan hala tuju baginda berikutnya adalah menyebarkan agama Allah ke bumi Taif bersama anak angkat kesayangan baginda dan pahlawan Islam yang unggul, yaitu Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu. Walaupun terpaksa menempuh perjalanan yang jauh dan menghadapi penat lelah, namun satu harapan yang baginda letakkan adalah semata-mata melihat penduduk Taif beriman kepada Allah. Inilah beban amanah serta tugas utama yang Allah Subhanahu wa taala pikulkan kepada baginda sebagai rasul dan juga utusan buat umat akhir zaman. Kedatangan baginda ke Taif rupanya tidak disenangi oleh penduduknya. Hampir seminggu baginda berada di sana. Akhirnya lemparan batu serta kata-kata cacian yang menjadi hidangan buat baginda. Tidak ada langsung layanan baik atau kemesraan yang baginda terima daripada penduduk Taif sepanjang baginda di sana. Namun jauh di lubuk hati baginda sedikit pun tidak berasa dendam atau marah. Bahkan kemaafan yang baginda balas buat mereka. Sekembalinya baginda dari misi dakwah ke Taif, Allah telah mengatur sesuatu yang istimewa buat baginda, sesuatu yang tidak pernah diberikan buat sesiapa pun. Ia merupakan satu tasliyah atau penghibur hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah diuji dengan pelbagai ujian yang berat. Pemberian istimewa ini ialah satu perjalanan menghadap Allah Subhanahu wa taala
bagi menerima kefarduan yang utama buat umat akhir zaman. Perjalanan ini bermula pada waktu malam dari Masjidil Haram di kota Mekah menuju ke kota Masjidil Aqsa di Palestin. Turut mengiringi baginda dalam perjalanan ini ialah teman baik baginda, iaitu malaikat Jibril alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala telah memperlihatkan kepada baginda Rasulullah tanda kebesaran, bukti-bukti kekuasaan, kehebatan dan kesempurnaan kerajaan milik Allah Subhanahu wa taala. Kesemua ini adalah satu keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala khususkan untuk baginda sebagai kekasihnya. Ia juga merupakan satu perjalanan yang amat menguji keimanan umat manusia. Perjalanan yang mesti dinilai dengan iman dan bukannya dengan logik akal manusia yang serba lemah. Perjalanan yang akan menambahkan lagi iman buat mereka yang beriman dan menambahkan lagi kekufuran buat mereka yang kafir. Saudaraku sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, kemuncak kepada peristiwa agung ini adalah kefarduan solat 5 waktu sehari semalam, yang merupakan satu-satunya kefarduan yang Allah fardukan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana baginda di langit. Kefarduan ini diberikan secara langsung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa sebarang perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Ini menunjukkan betapa besar dan beratnya tuntutan salat 5 waktu dalam kehidupan seharian seorang muslim. Tidak ada sebarang alasan bagi seseorang yang mukallaf untuk meninggalkan salat atau mengabaikan salat 5 waktu. Jangankan meninggalkan salat, melewatkan salat sehingga terkeluar daripada waktunya pun diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman yang keras, apatah lagi meninggalkannya. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fawailun lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Maksudnya, maka kecelakaan besar bagi orang-orang yang sembahyang, iaitu mereka yang lalai daripada menyempurnakan sembahyangnya. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu an, adapun dengan yang dimaksudkan dengan wail, iaitu satu wadi, yakni satu lembah yang dalam terletak di antara 2 gunung di dalam neraka Jahannam. Wadi ini menjadi tempat kediaman buat mereka yang sengaja melewatkan salat sehingga terkeluar daripada waktunya. Saudaraku sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, urusan mendisiplinkan diri dengan salat 5 waktu bermula sejak seawal usia 7 tahun ketika anak-anak mula melangkah masuk ke sekolah rendah. Maka bermulalah tanggungjawab ibu bapa mengajar serta menyuruh anak-anak untuk salat. Sekiranya ibu bapa berjaya mendidik anak-anak dengan salat seawal usia ini, maka akan lahirlah generasi yang sentiasa mengutamakan urusan salat dalam kehidupan seharian mereka. Namun, jika ibu bapa gagal, maka ibu bapa tersebut sebenarnya telah merancang untuk membentuk satu generasi yang tidak mempedulikan tanggungjawab terhadap perintah Allah, iaitu ini adalah satu musibah yang amat besar sebenarnya buat kita semua. Sidang Jumaat yang dikasihi, Syekh Daud Abdullah Fatani dalam kitabnya Muniyatul Musalli ada menyatakan bahawa ada beberapa orang sahabat dan salafus saleh, yakni generasi awal-awal orang soleh berkata, aku tidak terdengar mana-mana sahabat yang berkata jika meninggalkan sesuatu amalan menjadi kafir, melainkan jika meninggalkan salat. Kata beliau lagi, kita wajib memaksa ahli keluarga, anak-anak dan orang-orang di bawahan jagaan kita supaya mendirikan salat dan jangan biarkan mereka menguzurkan diri. Dan bagi mereka yang tidak mematuhi suruhan ini, maka hendaklah kita menakutkan mereka, memaksa dan memarahi mereka dengan bersungguh-sungguh seolah-olah mereka telah merosakkan harta benda milik kita. Jika kita tidak bertindak sedemikian, maka kita dikira sebagai orang yang meringankan tuntutan Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya
orang yang mengabaikan tuntutan Allah, lebih-lebih lagi solatnya, maka orang ini tidak ada kebajikan darinya, serta tidak ada keberkatan untuk kita hidup bersama-sama dengannya, kerana mereka ini telah melanggar perintah Allah dan Rasul. Sidang Jumaat sekalian, solat merupakan kayu ukur diri seorang mukmin. Ia mencerminkan kualiti iman seseorang, kerana solat ialah tiang agama dan ia merupakan amalan yang pertama dihisab di akhirat. Keadaan solat menunjukkan hubungan seorang hamba dengan Allah. Solat membezakan antara iman dan kufur. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-ahdul lazi bainana wa bainahumus salah, faman tarakaha faqad kafar." Maksudnya, perjanjian di antara kami dan mereka orang-orang munafik itu ialah dengan solat. Maka sesiapa yang meninggalkannya, sesungguhnya dia telah kafir. Hadis riwayat Ahmad. Billahi minasyaitanir rajim. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Maksudnya, dan perintahkanlah keluargamu serta umatmu mengerjakan sembahyang, dan hendaklah engkau tekun bersabar menunaikannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, bahkan kamilah yang memberikan rezeki kepadamu. Dan ingatlah bahawa kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatah, innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu faya fawzal mustaghfirin faya najatat taibin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa atim wa an'im wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي جعل حبه الأشرف المكاسب وأعظم المواهب. أحمده سبحانه وأشكره على نعمة المطاعم والمشارب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن النقائص والمعايب، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي سبيل النجاة والفلاح. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، وقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم
Sultan Salihuddin Ibni Almarhum Sultan Badli Shah, wa wali ahdihi tuli yang teramat mulia Tengku Syarafuddin Badli Shah Ibni Sultan Salihuddin wa jami'al usratil malakiyah. Allahumma wafiqhum lissadad wa aslih bihumul bi'ibad wal bilad waj'alit taqwa lahum khairaz zad innaka rafu'ur rahim mujawwad ya latifan bil ibad ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azima yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.